Oi, akhirnya aku sudah menjadi halimunan. Mesti budak dia tak nampak aku. Mesti. Sebab aku makan ubat halimunan tu. Semakin halimunan, makin halimunan. Dia orang mesti tak nampak. Okey, aku kena cari budak tu untuk rampas dia punya kuasa tu. Prof ni mesti Prof yang jahat tu sudah menjadi halimunan. Pasti. Sebab kamu dah bunuh dia kan? Mesti je nak cari kau ni. Pasti. Mesti dia nak cari kau ni. Dan dia akan ambil kuasa kau. Prof tahu Dia ni mana pada dulu jahat, sampai sekarang jahat. Kau tahu tak? Aduh Prof, sorry lah Prof, saya tak boleh buat apa-apa. Waktu tu dia nak kejar saya, lepas tu saya terbunuh dia. Aduh Waktu saya biar je lah dia kat dalam rumah tu. Apalah, penting saya kan Prof, dia boleh nampak saya kan? Alamak, saya tak boleh nampak dia Prof. Aduh macam mana ni Prof? Saya barulah ingatkan dia tak nampak saya. Ingatkan dia tak nampak saya nampak dia. Rupanya dia nampak saya tak nampak dia. Aduh Prof, macam ni Prof? Saya tak buat apa-apa ni. Aduh Itulah kamu degil. Cakap jangan bunuh je lah. Kenapa kamu tak lari je? Bagi je pensan ke? Saya dah bagi je pensan dah. Lepas tu ingatkan pensan punya mati. Saya tumbuk sekali tu mati Prof. Aduh dah lah Prof, nak balik rumah ni tak boleh. Takut dia ke kat dalam rumah saya. Jadi saya tidur dalam sini Prof. Kau lah. Tidur sini ke, nak tidur mana ke? Tidur jiran sebelah ke? Tidur. Kamu ikut saya. Rumahnya kat sini. Rumah dia kat sini. Pakcik rasa. Masuk. Tak kunci lah. Kita kena buat apa ni guys? Mana tempat rasa yang dia simpan mana Oi, kau kan kawan dia? Tempat rasa je kat sini. Oh, kat sini saya tak buka ni. Alamak, tak boleh buka lah guys. Mungkin ada cara ni nak buka ni. Saya rasa saya tahu nak buat macam ni. Jadi kita buka. Ya. Boleh. Masuk. Kosong. Betul lah kosong. Ini meja apa ni? Pakcik terbaring. Barang rahsia lah. Saya rasa kat dalam ni tak penting lah. Jadi tak perlu. Keluar je lah. Pakcik rasa kita kena pergi kubur lah ni ceritanya. Jadi kita kena pergi kubur sekarang juga. Sebab pagi-pagi ni kita kena pergi cepat. Takut dah siang bahaya pula. Kita pergi. Ikut tahu. Mana? Pakcik rasa kat sini. Gerak jom. Kosong ni. Macam mana ni? Dah saya kat mana ni lagi?
Duh, tak boleh buat apa-apa ni. Jadi, kena belah je lah. Go, 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 go. Dahsyat. Ya. Saya rasa dekat sini. Mana kau? Nampaknya ia betul-betul kat sini. Jadi kita perlu. Tak kunci. Masuk. Mana dia Mana dia ni? Mana kau? Aduh. Mana jadi tu? Mana dia berehat? Mana dia tinggal? Mana kau? Jadi kita kena cari dengan teliti. Saya rasa dia di bawah kot. Boleh cari di bawah kot. Kena cari di bawah. Kat store tak ada. Mana dia ni? Dia memang betul-betul tak ada ke? Masuk sini. Memang betul-betul tak ada. Ni atas. Luna. Mana kau tu? Nampaknya kau takkan selamat. Sebenarnya. Aku akan cari engkau di mana-mana. Mentang alat tan aku dah hilang, tak pun budak tu yang pecahkan. Jadi aku perlu sabar. Jadi aku kena buat balik alatan yang untuk mencari benda yang patut aku mau cari. Jadi aku perlu pergi rumahku. Masa untuk mencari, masa untuk membuat alatan yang penting untuk aku. Engkau tak akan selamat lah budak. Aku akan hancurkan hidup kau masa hari ini juga, tak pun esok juga.